jenazah dia sampai, Al-Quran tu sentiasa berada di tangan dia. Dia masih peluk lagi Al-Quran tu, walaupun ada sedikit darah-darah itu, dia dah peluk. And then Al-Quran tu dengan dia sama juga macam dia tidur. Daripada jenazah dia lah baunya wangi kepada semua, dan paling wangi adalah dia. Yang paling wangi adalah dia. Dan Al-Quran tu tertutup seperti baru lepas dibaca. Macam mana kita tutup Al-Quran? Tutup macam tu saja kan, tak rapat. So macam tu lah, macam baru lepas dibaca. Muka dia pun tidur macam baru dia nak tidur. Sentiasa senyum je, walaupun ada darah-darah semua. Tapi tak ada darah. Darah itu dah freeze. Darah tu tak ada mengalir, tak ada langsung, dah freeze. Darah tu dah tak ada. So itu adalah, macam saya cakap tadi, itu adalah pengalaman pertama kami mendapat jenazah yang begitu. Bila kita ambil jenazah itu, and kita bersihkan tangan dia apa semua, kita ambil Al-Quran tu, kita terpaksa bagi kat forensik untuk siasat fingerprint dekat situ, dan ambil balik, dan kita terus bagi kepada waris dia. Sekarang ni Al-Quran ada dekat waris dia apa semua lah. And then senang, dia ada orang yang senang, kita tutup dia apa semua. And then macam ibaratkan macam dia tidur, kita tak payah kacau. Macam tu lah. Biarkan dia tidur, biarkan dia tidur. Sampailah dia bawa keluar menaiki van jenazah. So kita tak boleh biarkan lama di dalam bilik jenazah, sebab kita 15 orang tu kita kena diselenggarakan dengan cepat. Okey, dia adalah orang yang saya tak tahu nak cakap, macam bau dia tu sampai sekarang saya tak ada. Saya sampai terbau-bau tau, sampai sekarang saya balik KL. Sampai sekarang kat KL saya macam masih terbau-bau lagi bau benda tu. Dia bukan bau macam bunga, dia bukan bau macam limau. Dia sesuatu benda yang tak pernah ada bau di dalam dunia ni.